Banglo berkunci penuh dengan misteri. Jangan degil, masuk, takut terkunci. Banglo mewah tidak berpenghuni. Dilarang masuk, nanti terkunci. Dahlah tukan, dah ku kata, dah ku kirim berita. Tukan bagus tu rindumu, keroncong perut yang kosong. Isi sebelum bertembung, berhubung sebelum melopong. Ikut ronggeng cukcak bernada, lenggang lenggok sedozin wahidah. Senada irama seluruh lautan, segenap pelusuk menusuk hingga ke hatinya. Pasti serasi senandung lenggoknya, keroncong sampai kasar lampu ya angin. Asal kampung semua tak serang je daripada dekat. Takut sangat. Ada sesuatu ke rumah tu? Semalam tak boleh tidur. Semalam aku tak boleh tidur, tahu tak? Hang tahu tak? Semalam aku tak boleh tidur. Oi! Pat! Tanyalah kenapa? Apa bondo kau ni? Ha? Patut orang tanya kau. Kenalah. Sebab? Sebabnya, aku ni masih lagi terfikir-fikir. Apa pasal korang semua serang muzik semalam daripada jarak jauh dekat rumah Usang tu? Apa pasal? Apa pasal tak pergi dekat je? Habis tu, dah suruh kita orang serang dekat raket? Iyalah. Why not? Ni. Biar aku cakap. Okey. Kalau kita orang serang muzik tu dekat-dekat, habislah kita orang. Kalau kita orang serang jauh, selamat. Takkan tu pun kau tak boleh fikir. Tak. Itu je. Tu je lah. Yang apa kata aku tak cakap langsung pula. Aku cakap dah sikit. Selalu yang banyak mulut dia lah. Hari ni pula sikit mulut. Nasib baik. Kalau tak ada mulut. Tak, yang aku sakit hati sangat tu. Pasal apa muzik tu dia pergi sembunyi kat rumah Usang tu. Apa tahu kan rumah Usang tu macam mana kan? Silap-silap. Kita pun boleh mati tau kalau kita masuk dalam rumah Usang tu. Faham? Jap. Sekarang ni berhenti bercakap pasal muzik. Korang sambung bercerita pasal rumah Usang tu. Apa pasal? Apa kena-mengena dengan rumah Usang tu pula? Sekejap lagi. Kau ni macam tertarik je. Macam mana ni? Kalau macam tu, kau pergi ambil mesin type kau tu. Aku memang dah tak tahan nak ulang-ulang cerita-cerita ni. Bukan ada iklan membayar apa kat sini Apa yang ambil mesin type kau tu? Ya. Cepat sikit. Kurang nak pergi mancing, nak pergi apa dia heboh tahu pasal pondok tu lah kan. Oh, je dah. Rumah Usang ni dulu meriah ya. Tapi sekarang dia tukar jadi suram. Mana tak dia? Dia bunuh anak dia. Lepas tu dia bunuh bini dia. Lepas tu dia gantung gigi. Kalau tak percaya, jom kita tanya orang kampung. Saya dah lama dekat rumah ni. Tapi saya tak tahu suara apa yang terjerit pada rumah tu. Dia kelas nyanyian ke? Kadang-kadang malam-malam ada saya dengar suara budak menangis. Tak tahulah kenapa. Tapi tak tahulah apa puncanya. Perlu ke? Apa kacau-kacau orang nak tidur ni? Aduh. Rumah Usang? Oh, aku selalu dengar orang bisik-bisik kat situ. Dia panggil nama.
Oji. Tapi tak tahu lah, cengkerik kot. Peduli kan lah. Mari buat apa sini? Pasal rumah Hussein? Kawan pernah nampak dia tu. Tapi muka dia tu kawan tak pernah tengok. Dia bawa anak dia buat tu gorik. Kawan tak tipu. Kawan dengar kecik orang lah. Habis tu, takkan tak ada siapa-siapa jaga rumah tu? Soalan yang bijak. Aku ingat kau ni tak apa nak bijak. Bijak kau ni. Okey, rumah tu dulu ada penjaga kan? Ada. Nama dia tak silap aku Agus Umar. Dia lah yang jaga rumah tu. Semua. Sedap nama tu. Kan? Mesti orang pun cantik kan? Cantik. Dia cerita kau ni. Dia dengan baju kopaya dia kan. Lepas tu, kalau kau tengok rambut dia, ikal maya. Hidung mancung. Ada rasang pipit. Berjanggut lah pula. Kalau aku dapat. Woi! Itu Johan! Saya, Sharifah Kesumah Syekh Tajuddin, waris tunggal Syekh Iskandar Al-Munawir. Dan saya ditugaskan untuk menjaga rumah ini. Pintu perlu dikunci sebelum matahari terbenam sehingga matahari terbit. Pintu hanya dibuka selepas matahari terbit. Jadi, siapa-siapa pun yang masuk dalam rumah tu takkan selamat. Sebab apa? Dia terperangkap di dalam rumah tu, kau tahu tak? Scary gila weh. Aku memang suka adventure-adventure macam ni. Jom lah. Jom. Jom ke mana kau ni? Mau sanggup lah. Ish. Tak nak aku Selisih. Selisihnya pula. Aku tak nak pergi lah. Aduh, korang ni. Tak adventure lah macam ni. Jomlah, korang pun tahu kan aku suka benda-benda macam ni. Jomlah. Gil. Aku ingat kau ni memang tak faham bahasa lah. Aku cakap aku tak nak pergi. Aku tak nak lah. Kau tahu tak? Aku takut. Takut? Apa yang kau nak takut kan? Dia tadi tak faham lah, Jo. Kau cakap, Jo. Nikil, kita orang tak nak alami benda daripada malam sampai ke siang. Tak sanggup kita nak tanggung kan? Apa yang kau nak tanggung tak tanggungnya? Okey, korang dengar sini. Aku dengar cerita daripada korang. Korang pula dengar cerita daripada orang kampung. Maknanya korang sendiri pun pernah kena. Kan? Tak pernah kena. Kalau nak tahu benda ni sahih ke tak, jom kita pergi. Kan? Jom. Weh, hang ni penabak kau macam mana tak tahu? Tak faham bahasa tu. Aku kalau tempat lain aku boleh pergi lagi kan tau. Tapi kalau rumah tu memang aku tak boleh pergi punya. Memang aku takkan pergi pun. Kita sangat mesti pernah jauh memang betul tak? Kan? Kena faham. Geng, bolehlah geng. Tolonglah. Geng. Tapi kan apa? Tapi apa ni? Aduh, kau ni biar somak kepala kita orang je lah. Aduh. Dah. Biar aku nak jauh lah. Okey lah. Nanti kita jumpa lah. Tahu? Aku nak balik lah. Nak balik? Tahu? Aku pun daripada mengai dalam telaga ni. Aku ikut balik. Tahu? Aku ikut. Nikil,
kau jangan mandai-mandai pergi sana seorang-seorang. Kau tak pasal-pasal. Cik nak sendiri je, kan? Ya, sebab tu aku ajak kau orang. Kan? Aku tak nak pergi. Jalah. Mat. Mat. Nanti lagi. Jom. Sabri. Jangan macam ni. Aku nak pergi sangat tempat tu tau. Nanti lah. Mat. Sabri. Makan. Aku akan manja kau mak. Cantik. Biar. Dia orang tak nak pergi biar. Kau tu yang sebermulanya hamba. Apa macam cerita dulu-dulu pula. Tak kena. Okey. Maka hincitlah kamu. Hincit? Orang faham ke? Tak boleh. Tulis je lah apa pun. Asal aku tulis pula? Akil. Ya. Suri. Apa yang Akil buang tu? Mok. Tu story baru Akil lah, Suri. Tak ada idea lah, kan? Tu pasal rumah yang... Akil. Sudah ada bawakan makanan untuk Akil. Untuk Akil? Ni masak apa pula ni? Suri masak daging rusa masak lemak belimbing. Belimbing? Sedapnya. Suri, nak tanya sikit boleh? Suri tahu kan pasal rumah usang berkunci tu? Tahu? Cantik. Sekarang ni Akil tengah tulis story pasal tu lah. Jadi Akil tengah kebuntuan idea dan Akil nak pergi sana. Kenapa Akil perlu pergi sana? Lagipun Akil percaya ke dengan apa yang diorang cerita kat Akil tu? Oi, percaya. Rumah tu kan misteri, kan? Misteri, berhantu, ngeri. Lepas tu siapa yang masuk ke dalam rumah tu mesti takkan boleh keluar punya. Kan? Jadi sekarang ni Akil ingat Akil nak pergi sana. Akil nak Suri temankan Akil lah. Boleh? Maaf, Suri tak bertemankan Akil. Lagipun Suri tak percaya dengan kisah dongeng diorang cerita tu. Dongeng? Cerita betul kan? Terpulang Akil nak percaya cakap Suri ataupun cakap orang lain. Tapi Suri tetap takkan teman Akil dan Suri tak percaya dengan benda tu semua. Alah, Suri, tapi kenapa? Sebab Suri tak percaya pasal rumah usang berkunci tu. Maaf Akil. Suri tak boleh teman Akil. Suri balik dulu. Suami dia bunuh bini dia guna mesin bau kelapa. Nasib baik tak keluar santan. Habis tu kan, dia heret mayat bini dia tu, dia campak ke bawah dapur. Bukan tu ya. Anak dia pun dia bunuh juga tau. Nak tahu tak macam mana cara dia bunuh anak dia? Dia bagi minum racun jontik-jontik. Yang aku heran kan, kalau dia pun nak berteras degli, takkanlah sampai dalam perut anak dia.
Ya. Ya. Lepas tu baru dia gantung lagi. Akhirnya rumah tu kesemalannya kau. Guys. Ada orang? Geng! Oi! Buat apa tu? Hah? Tak apa. Aku pergi sana. Tunggu sekejap. Guys! Woi! Aku datang sini, kau pergi sana kenapa? Kita nak balik lah. Aduh. Woi! Tengok muka hang kami dah tahu lah. Muka nak minta tolong. Ingat kami apa? JKK? Tak habis-habis nak minta tolong. Kali nak minta tolong apa pula? Okey. Kali ni korang memang kena tolong aku. Korang bertiga kena teman aku pergi rumah berkunci tu. Memang tak lah kan. Ni, kau dengar pantun daripada Sabri. Kami memang nak pergi, tapi... Jom. Woi! Woi, tunggulah! Cepat! Alah, dia lajulah pula. Woi, korang! Tunggu! Woi! Tolonglah! Kali ni je! Aku dah cakap, aku tak nak lah. Janganlah tanya-tanya. Kita orang memang tak nak pergi, tahu tak? Boleh lah. Aku nak sangat pergi rumah usang tu. Tolonglah! Woi! Kalau kami pergi, kami dapat apa? Okey. Dek, kerana korang pergi, hutang korang kamu ketiga lima semua aku bayar. Huyo! Semua. Huyo! Woi! Dek, kerana nak settlekan hutang kami ikut. Kalau kau setuju, aku pun setuju. Dek kerana. Dek kerana... Woi, apa hal kau ni ya? Apa sebab kau suka sogok Aduh, aku tak faham dengan kau ni lah. Woi! Hantar mobil sudah. Kita pergi ya? Alah. Ayolah. Aku ni selalu macam ni lah. Asyik nak ikut cakap korang je. Sekali aku masuk dalam rumah usang tu, aku tak boleh keluar. Korang bertanggungjawab tu tak? Koranglah yang bertanggungjawab. Apa yang kau nak tangguhkannya? Tak ada apa punya. Pergi je. Tanya. Aku cerita 50. Tang. Sini. Betul kau apa kita nak buat ni Aduh. Betul lah apa yang tak betul ni? Alah, korang ni aja korang nak tolong aku. Tolong kau dapat pahala. Kau tak takut kau Dia buat kita masukkan tak dapat keluar. Macam mana? Kau ni fikir tu kat kau yolah. Aduh, Cuak. Apa? Kau ni memanglah. Berkali-kali aku cakap macam tu lah kau. Lantak kau lah. Okeylah, aku janji. Kita masuk kejap je. Kita masuk usaha lain je. Kita tengok tu. Boring betul dia? Dah. Jangan cakap banyak orang boleh tak? Lagi kita duduk meeting tadi, duduk perempuan merapu tang ni. Lagi lama lagi kita nak masuk. Woi, apa nak nak, woi? Alah, aku ni. Tunggu aku.
Ya, aku balik dululah. Oi. Hang siapa ni? Main sama-sama. Kau nak balik macam tu ke? Takkan nak balik seorang, aku nak balik lah. Okey. Apa tu? Kil. Apa yang kau nampak, Kil? Jawablah, Kil. Kau nampak apa? Weh. Abang Hang nampak apa? Aku nampak. Apa? Aku tak nampak apa-apa. Sebab gelap. Binawi apa tu? Kau jangan ubek macam tu tau. Sekali kau ubek macam tu, aku ganyang kau hidup. Dia ni kacau. Boleh tengah kau. Gelap, tak nampak apa. Kejap. Kita balik je. Tapi Everybody home? Weh. Besar ni garpu. jangan kita balik. Sini seorang lah. Aku takut. Woi. Shh. Jangan ingat sangat benda. Aku takut. Takutlah lah. Awal lagi ni. Hantu mana ada kuatannya macam ni? Kau ni celupa. Kau ni kalau mula kau tu tak celupa boleh tak? Kau ingat hantu ni kalau keluar, dia kira masuk kau. Kau ingat hantu pakai jam kau apa? Kau dengar tu? Alah, aku dah cakap dah. Hantu kalau keluar tak kira masuk. Diam lah. Tak ada apa. Mungkin bunyi tikus. Weh. Jangan munggah. Memang orang munggah. Hei! Kenapa? Aku lanjut balik. Aduh. Sini. Sini kau. Duduk tengah-tengah. Duduk tengah-tengah. Duduk tengah-tengah. Takut kan? Duduk tengah-tengah. Duduk tengah-tengah. Takut lagi? Weh, ini tu position ya, bukan perasaan. Weh, mak aku kata, tepi dia tekan, tengah dia makan. Aku kurus. Jangan kamu. Aku mati dulu. Weh, tu aku kata pula. Tengah dia tekan, tepi dia telan. Habis aku nak duduk mana? Dengar tak? Bunyi apa tu? Kentut. Itu pun nak takut ke? Kentut. Apa tu? Apa tu? Apa tu? Apa tu? Apa ni? Apa ni? Gambar siapa ni ya? Kabur je. Kau gambar apa kenal? Aku tak kenal ni. Macam dengan mak siapa? Dia bantu kot. Hei, mulut. Kau jangan cakap macam tu. Tadi takut sangat. Kata orang jangan mulut celupa. Yang kau cakap benda tu kenapa? Minta maaf, Mak. Tentang ni gambar pemilik rumah ni kot. Ni gambar kes rumah tak? Kita baru tahu. Taklah. Gambar lelaki ni. Kan? Gambar lelaki. Jangan tinggalkan aku.
Kil. Nampak tak? Kursi kuda dia pukul kau. Diamlah. Kau nak tengok game? Game apa? Dia panggil-panggil. Panggil aku pula, Kil. Nak buat apa ni? Kau buat apa ni? Kalau kau ada kat sini, kau keluar! Woi! Tunjukkan muka kau, kita orang nak tengok muka kau! Tu makanan. Weh, lah. Hang ni jerit-jerit apa? Mulut celupak mu dia main cekik sama orang tau. Tak ada lah. Dia mana ada? Kau dah lama keluar dah tunjukkan muka dia. Tak ada kan? Kalau ada, tak ada. Kalau ada, tak ada. Kau dah muncul betul-betul depan mata. Macam mana? Itu sebablah aku cakap aku boleh nak masuk sini. Jomlah kita balik. Kejaplah. Alah, kita baru kejap lah kat sini. Tunggulah panas dulu, baru kita keluar. Dia ni loh. Kau ni macam-macam lagi. Hai. Aku ini semua yang aku gimeh hati aku ni. Aku kocik bosa aja aku tengok kau ni. Hei. Gambar ni memang ada kat mana-mana je. Tengok. Dia macam nak bagi tahu sesuatu lah. Hah? Tunjuk apa? Mungkin dia nak bagi tahu yang rumah ni rumah dia. Ish. Ngaut. Biasalah rumah lama. Gambar lama pun banyaklah kat sini. Sepah sana, sepah sini. Jangan banyak fikir lah. Oi. Kamu macam tu ya? Tak payah fikir lah. Gambar lama tu. Tak penting pun. Jomlah balik. Dia bunyi lagi. Dipanggil lah. Weh. Kil. Kuda. Itu jangan aku. Alah. Yalah. Tunjuklah. Tunjuklah dia kau mana? Tadi bunyi sangat. Tunjuklah. Aku takut lagi. Jom kita balik. Gambar ni lagi. Berapa banyak gambar yang ada? Iya pulang korang ni ha. Macamlah aku nak kena cakap ulang-ulang. Ini rumah lama. Aduh. Kau boleh bayangkan tak? Macam mana dia gantung ini dia? Weh. Pada pendapat aku dah kan, insting aku, kata-kata dalam hati aku ni, aku rasa lelaki dia tu memang tak ketahuan tau. Tapi kalau aku kan, aku buat benda yang sama juga kot. Gantung bini kau? Yelah, kalau terpaksa kan. Apa kau dah gila nak gantung bini ni? Kita dah lama tau kat sini. Semua tempat dah kita pergi. Tak ada apa pun. Dah tak ada apa kan? Jom kita balik lah. Kau tahu tak waktu-waktu macam ni? Belum. Sabarlah. Aku belum jumpa lagi tempat kat mana dia gantung bini dia. Dah jumpa nanti kita balik lah. Aku janji. Ha? Okey? Tapi sampai bila kita nak tunggu, Ken? Tunggulah kejap. Okey. Kau janji inilah siang terakhir. Kalau kau tipu, siap kau. Kau dengar tak tu? Ken.
Kil, jom kita balik, Kil. Aku dah tak tahan lah, Kil. Kau tahu tak, waktu aku macam ni, mak aku dodoikan aku. Tahu tak? Tunggulah kejap. Aku rasa dia dah datang tu. Hah? Mesti nak tunjuk sesuatu. Hah? Tak apa. Kita tunggu kejap je. Kejap je. Ni last. Last. Kau janji ini last yang terakhir tau. Kalau kau tipu, siap kau. Ha. Aku janji kali ni. Kali ni apa, Kil? Orek ke tak orek ni? Jangan tinggalkan aku. Cepat lagi. Cepatlah buka apa tu gigih ni. Buka ni. Topi lah, biar aku buat lah. Tak boleh. Apalah. Apalah. Oi! Macam kartun nak buka pintu pun. Nak buka pintu kena relax. Hati mau tenang. Wait. Tak boleh. Alah, macam mana ni? Alah, macam mana ni? Alah, habislah kita. Tarik aku. Tarik. Kita semua terkunci. Kita semua terkunci. Macam mana ni? Tunggu aku. Macam mana ni? Boleh.
Jalan. Weh, ambil ke sini. Kaki tu aku. Aduh. Kafe. Aduh, tahu. Cepat. Jangan tekan aku. Jangan. Aduh. Alah, tinggal kamu pula. Akil? Akil? Suri tahu kan pasal rumah usang kunci tu? Sekarang ni Akil tengah tulis story pasal tu lah. Jadi Akil tengah kebuntuan idea dan Akil nak pergi sana. Cepat. Kamu belakang aku ni. Alah, tak bunuh betul lah. Apa ni? Macam-macam dugaan lah. Apa lah nasib ni? Kita dah kat luar ni. Siapa buka pintu? Aku tak. Akil? Kenapa Akil datang sini? Kan Suri dah cakap, jangan datang rumah ni. Kenapa Akil datang juga? Akil cuma masuk sini nak explore rumah ni, itu je. Tak ada benda lain pun. Ni macam mana Suri boleh buka pintu pula? Rumah ni tak ada apa-apa. Tak berhantu pun. Tengok Suri buka pintu tadi. Tak berkunci. Habis tu yang kacau kita orang kat dalam tu. Itu sebab Akil yang tulis. Bila Akil fikir macam tu, jadilah macam ni. Macam mana Suri boleh tahu? Tak perlu tanya macam mana Suri boleh tahu. Hang ni, aduh, suka buat hal lah. Buat benda-benda pelik sangat hang ni. Suri, terima kasih Suri sebab selamatkan kita orang. Kalau tak tahulah aku jadi kat dalam tadi. Ini Akil ni lah, Cik Toman. Terima kasih Suri. Dah lah. Tak payah cakap banyak, mari kita balik. Tak payah, tak sini. Tunggu. Dengarlah larangan orang tua. Kerana setiap larangan itu mesti ada sebabnya.